Populasi Yahudi hari ini di Palestin adalah 7.5 juta dan populasi rakyat Yahudi seluruh dunia hanya sekitar 14.8 juta. Satu dunia hanya tak sampai 15 juta. Kita 7.8 bilion. Tapi pasal apa bertahun-tahun kita hanya duk baca kunut nazilah tu kita ni. Baca kunut nazilah, nak berani nak lawan tak berani. Duk kanyang Israel, kanyang hancur. Hak tu lah berani pun. Cuba jumpa Yahudi depan mata tengok. Boleh awal. Kenapa 7.8 bilion? Perlu tunduk pada 15 juta. Kenapa 8 bilion, 7 bilion? Ambil separuh lah, tolak separuh. Tinggal 3 bilion. 3 bilion takut pada 15 juta ni pasal apa? Di mana tuan-tuan? Allah angkat keberkatan ke kita ni? Sebab apa? Sebab bergaduh kan? Sebab berpecah, berbalah, bermusuh, habis Allah angkat longgaknya jiwa kita. Tak bersatu, habis. Sebab tu ya, Zionis berani. Bangsa Melayu adalah bangsa yang takkan berani mengalahkan kita. Mereka bangsa yang suka berpecah. Mereka suka berbalah. Politik mereka berpecah. Macam mana nak lawan kita? Tu kata orang Yahudi. 6 Oktober 1948, kekalahan pertama. Kekalahan kedua 6 Oktober 1956. Kekalahan kedua 19 Oktober 67 hingga 70. Kekalahan paling akhir 6 Oktober 1973, kekalahan Yahudi kepada tentera Islam. Selepas 6 Oktober 1973 sehingga 6 Oktober 7 Oktober 2023, berapa tahun? 50 tahun kan? 50 tahun Yahudi sana. 50 tahun. Oh, kan kita nak kalah. Bayang lo layan game lo.